Dari nombor start kami. Normally, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak buat tak formal sangat tak? Boleh sembang. Di kami pun ada buat poster sebaran lah. Maksudnya Hype waktu ni. untuk ni. Untuk live TikTok ni. Dia kata sembang santai dari bilik parlimen. Right. Okay, tak screen. Tak sikit. Rakyat Malaysia. Mak Natasha. Ini special yang khas. Tak ada waktu lain kot. Okay. Kita tak masuk. Masuk tahu. Sekali dia. Nampak sikit. Naik skrin naik. Untuk fokus ni lebih pada sembang santai. Lepas tu nak cerita lebih pada pengalaman start aku. Okay. Kita nak tanya kan. Boleh. Okay, Soalan permulaan. Soalan semalam Ustaz. Saya nak clear balik soalan. Okay. First, pengalaman pertama Ustaz bila dilantik menjadi sebagai seorang ahli parlimen. Sebab tadi semalam Ustaz cerita kat kami. Dengan peraturan, dengan undang-undang. Banyak benda lah. Kalau saya fikir, ini first time tak ada pengalaman. Nak jumpa dengan Agung lagi. Nak mengadap speaker, nak mengadap kerajaan lagi. Macam-macam. Kalau saya rasa dah lepas dah tu. Jadi macam mana YB? Pengalaman Gugur perasaan ke apa tu? Perasaan. apa yang YB buat ke kau nak balik rasa nak Maksudnya mula-mula masuk dalam Dewan Rakyat tu. First Sebagai time. seorang ahli parlimen. first time. Kalau nak cerita first di umur menang tu boleh tak? Start situ lagi. Itu soalan kedua. Okay, mula-mula melangkah masuk ke Dewan Rakyat ni ialah memang gugup lah. Memang berdebar, kenaling. Orang Kelantan sebut kenaling. Berdebar-debar lah. Sebab kita sebelum ni saya masuk dalam Dewan Rakyat tu sebagai pemerhati. Macam saya sebut, ayah saya ahli parlimen. Jadi dia jadi ahli parlimen 2 penggat. 5 tahun kedua tu dia tak menang, 5 tahun yang berikut itu dia menang lagi. Jadi di kedua-dua penggat tu saya masuk sebagai pembantu dia lah. Itu umur Masa tu first dia menang tu diploma ni umur 20-an lah. Lepas tu masuk penggat yang kedua dia menang tu, masa tu dah berkahwin dah umur tahun 2008. 2008 umur berapa masa tu? Tapi dah kahwin lah. Jadi first masuk dalam Dewan Rakyat masa jadi pemerhati tu, terujarnya kan. Masa tu setting Dewan Rakyat masa tu dah setting zaman masa tu Ustaz Fadhina untuk membangkang. Jadi kita dah tengok YouTube, TikTok yang Ustaz Fadhina duk pucak tu, itulah setting dia. Okay. Kursi, meja dia, perabot dia, kursi nak duduk ni dia kena buka, lipat kan. Kalau kita bangun dia berlipat sendiri. macam Macam punya kursi sekarang ni kan. Jadi itu dulu. Masa Ustaz Fadhil bercakap di depan tu pun pasal peristiwa Mali, pasal apa semua tu, saya duduk di belakang waktu tu pemerhati. Saya ikuti penuh ucapan Ustaz Fadhil masa tu 2 jam lebih. Memang saya menulis, mencatat dan duduk belakang area pemerhati yang kita pun semua duduk tu lah. Jadi memang mengikuti live waktu tu. Hari-hari masuk. Waktu tu lah ni cerita waktu tu. Kita masuk kan kita kena tinggal IC. Guard tu India. Dia kata lepas ni you masuk kita tak payah tinggal IC lah. Saya sudah kenal you. Dia pun malah hari-hari nak tinggal IC ni mungkin. Kita masuk lah. kabel tu. Bukan kabel dia kenal lah kita ikut siapa kan. ada lagi pakcik Tak jumpa lah. Mungkin dia dah tak tahu lah berhenti ke pencing ke apa Allah Alam. Lepas tu dia yang menarik dia sebut lepas ni you masuk you tak payah you bukan jadi pemerhati, you jadi ahli parlimen. Ini mulut dia masih lah. Saya cari balik pakcik tu dah tak ada. Saya tanya-tanya orang-orang pun tak kenal. Mungkin dia dah pencing lah. Dah cerita tahun 99 kan. Lama lah tu. So pengalaman masuk pula Dewan Rakyat ni sebagai ahli parlimen, ini satu benda yang tak pernah terfikir lah. Sebab tak pernah letaklah hati ni aku akan jadi ahli parlimen, nak jadi wakil rakyat, tak pernah. Tapi bersedia. Kalau jemaah putuskan di mana-mana tu, kita bersedia je lah. Apa saja tugas tu, kita bersedia lah. Jadi tiba-tiba diberi tugas jadi calon. Saya masuk bertanding pilihan raya Alor ni pun, pilihan raya ke-15 ni pun masuk kali yang ketiga dah bertanding.
Oh. Masuk bertanding kerusi parlimen ni kali ketiga. Kali pertama bertanding di Kepala Batas Pulau Pinang tempat Dr. Mastura. Ya. Itu tahun 2013. Oh. Masa tu baru berumur 32 tahun. Itu Ustaz Sepul lah. Tak. Masa tu anak Setiausaha Pemuda PAS Pulau Pinang. Jauh lagi dengan sepok-sepok ni. Masa tu 2013. tak ke pusat lagi. Tak ke pusat lagi. Hmm. Tak ke pusat lagi. Masa tu. Macam geng-geng yang baru ni lah. Ustaz Amin, Ustaz Saifullah. Lebih kurang umur tu lah. Yeah. Yang bertanding PRN Johor ni. Ya. 30-an itulah, awal 30-an. Masa tu bertanding Kepala Batas ni kali pertama Pak Lah tak bertanding tahun tu lah. Oh. Datuk Seri Rizal Marikan bertanding kali pertama tahun tu lah. Saya lawan dia. Rizal Marikan terus. Rizal Marikan lawan seorang tokoh yang Ya. besar lah. Ya. Saya pun tak kurang kecil. Ya, betul. Besar juga. Setuju. Besar badan lah. Lepas tu kalah. Dan 2018 kali kedua bertanding Parlimen Pematang Pauh. Tempat staf POAS. Pun tempat yang sembelah tengkok lah. Jadi tak ambil pengalaman. Tak menang, ambil pengalaman. Kali ketiga bertanding di sinilah. Dan semua bertanding-bertanding tu saya tak mau bertanding. Saya tak suka jadi orang yang ditunjukkan. Saya suka orang yang duduk belakang tabir. Saya suka orang yang pegang kamera semua ni. Jadi MC. Jadi MC. tak suka duduk jadi orang duduk depan. Tak suka. Sampai hari ni pun tak suka jadi orang duduk depan. Jadi orang kenal kita tu jadi satu macam tak best lah orang kenal ni. Tak syok lah. Sebab kita tak bebas nak buat apa-apa yang kita nak buat. Bukanlah kita nak buat benda-benda yang jahat pun. Tapi kita macam selalu diperhatikan. Jadi tak ada privasi lah. Ini aku nak hidup dengan dunia aku. Relax lah. Tapi bila dah jadi macam ni, kita buat apa-apa semua orang perhati. Orang ambil video, ambil gambar orang ni. Dia jadi agak terkurung dalam kebebasan. Itu istilah dia. Jadi bila masuk dalam parlimen ni, nak boleh masuk dalam parlimen dah kan? First time tanding tu ke calon parlimen? Memang calon parlimen, tak pernah bertanding dulu. Tak pernah bertanding dulu. Oh, memang betul-betul first time. Batas tu lah. First time ni Kuala Batas tu lah. Parlimen terus. Parlimen. Semua 3 kali bertanding tu parlimen semua. Kursi parlimen. Tak pernah ada pengalaman. Tak pernah ada pengalaman bercakap, berucap, berbahas dalam dewan, tak pernah. So inilah ni pengalaman pertama lah ni. Tak percaya. Jadi tengok macam berpengalaman. Dia keluar soalan tu. Nak lanjut makan nasi pun kenyang lah dia kan. Silap ambil nasi. Silap. Lepas pun dia letakkan calon. Dia tak adalah kriteria dia pernah jadi adun. Tak pernah. Dia kriteria tu mungkin lah. Pernah jadi adun tu mungkin salah satu kriteria bonus. Tapi dia tak dipakai di semua tempat. Dia PAS ni nak meletakkan calon ni, dia pilih tu dah tajuk lain lah kan. Tapi tak apalah, kita masuk lah tajuk tu. Dia nak pilih calon ni. Amalan PAS ni ialah pertama sekali dia pilih siapa yang dicadang oleh kawasan tu, oleh area tu. Suara kaum B. Kawasan ni dia mewakili kaum B lah. Dan sudah tentulah orang yang PAS kawasan nak cadang ni lah orang yang pada pandangan PAS kawasan tu orang yang boleh menang, orang yang ada kemampuan untuk jadi seorang ahli Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Dan yang ketiga orang ni orang yang memahami organisasi akar umbi parti cawangan. Orang yang bergelumang dengan PAS dari bawah ataupun dia bergelumang lah. Kadang-kadang tu tak dari bawah, dia masuk tengah-tengah. Tapi dia faham dia bergelumang dengan PAS supaya nanti bila dia masuk dalam Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen, dia boleh bawa suara PAS tu. Kalau dia tak memahami ataupun tak pernah bergelumang dengan PAS, dia tak boleh nak bawa suara PAS tu masuk. Sebab dia tak faham budaya PAS, cara PAS. Jadi akhirnya nanti dia akan masuk bawa pandangan dia lah. Dia tak bawa pandangan jemaah. Ini yang PAS titik beratkan lah. Dan yang keempat, orang ni orang yang ada bonus-bonus lain lah. Penampilan diri, kebolehan bercakap, berpidato, berhujah. Itu semua bonus-bonus lah. Jadi saya pada pandangan saya setakat ni 4 kriteria tu lah cara PAS nak pilih calon lah. Dan yang kelima, orang yang lulus tapisan Majlis Syura Ulama PAS.
Itu yang paling Itu tak ada tempat lain. itu tak ada pada parti lain lah. Majlis Syura Ulama ni dia nilai dari sudut akhlak, integriti. Dia ni penipu ke apa kan. Dia ni pernah ambil duit orang ke apa kan. Berapa perangai tu lah. Semayang dia macam mana. Tidaklah pergi tengok semayang dia baca surah Fatihah betul tak betul. Tapi pada pemerhatian umum, dia ni okey, akhlak dia okey. Masa Majlis Syura tak satu persatu. Dia tunjuk slide kat skrin. Oh, macam Profil data calon tu akan tunjuk kat skrin. Satu kerusi ada 3 calon. 3 calon tu dipamerkan dalam mesyuarat Majlis Syura. Untuk satu kerusi tau. Kalau yang bertanding ni berapa banyak kerusi? 20. Pernah Majlis Syura ulama apa ni bermesyuarat 3-4 hari betul-betul nak lulus calon dia. Okey, hari ni kita lulus calon negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Hari ni, esok sambung negeri lain pula. Satu kerusi. Saya tak pernah masuk mesyuarat syura tu, tapi ayah saya ahli Majlis Syura. Dia lah ceritanya. Tengok. Betul-betul tak. Skrin lah. Tunjuk kat skrin kan. Projektor, LCD. Profil calon. Jadi waktu tu biasanya Susujaya ni akan dijemput masuk Susujaya negeri. Kalau ada apa-apa soalan tentang calon ni, Susujaya tu kena jawab. Pasal dia yang bawa senarai nama calon tu masuk. Jadi dia kena bertanggungjawab dengan cadangan calon daripada negeri dia. Ni orang ni anak dengar itu ada masalah ni macam mana? Yang ni masalah tu gini. Kalau jawapan tu puas hati, okey, terimalah. Kalau jawapan tu tak puas hati, reject lah. Berbahas lah. Berbahas lah. Wah, tapi tidaklah semua pada tempat-tempat yang timbul persoalan. Pilih tu krim apa krim. Lebih kurang itulah. Majlis Syura Ulama ni yang pilih ni ahli Majlis Syura. Lulus di situ, barulah serah kepada PAS Pusat untuk tentukan mana calon antara 3 tu untuk kerusi tersebut. Parti lain maybe dia yang offer lah. Calon. Sudah tentu. Dia buat kerja lama, dia dah habis duit. Dia dah bertapak di situ lama. Jadi parti baru tu pun buat pertandingan. Lah. PAS ni tidak begitu. Jadi sebab tu bila nama kita dinamakan sebagai calon ni, mula-mula tu tak ada orang lain kan. Kenapa aku? Pasal aku. Kenapa Ana? 5 Azhar. Tanya tau, Ustaz punya background ketika tu selaku Ustaz. Masa 2013 tu Kita punya kejaya ke belakang-belakang dalam bahasa Businessman. susah nak sebut lah ni. Kita end dulu. Tu segmen. Itu segmen lain. Adalah buat perniagaan sikit-sikit. Terlibat lah background ngaji agama kan, Azhar. Lepas tu terus terjun ke dunia politik, korporat dan pengurusan lah. Lepas tu politik lah. sebabnya kami biasalah calon ni kalau kita tahulah kalau secara umum biasanya YDP PAS Kawasan, Ketua Dewan Ulama PAS Kawasan. Tapi rasa ustaz bukan daripada ruang-ruang ni kan. Masa tu pemuda lagi pula. Pemuda. Masa tu SU Pemuda PAS Negeri. Masa jadi calon Kepala Batas tu SU Pemuda PAS Negeri. Tapi saya tak duduk di Kepala Batas pun. Saya duduk di Pematang Pauh. Rumah duduk di Pematang Pauh. Cuma waktu tu PAS Kepala Batas ni, sebab di Pulau Pinang ni kursi yang potensi PAS menang ni tak banyak. Jadi antara kursi yang majoriti Melayu ialah kursi di Kepala Batas. Pematang Pauh waktu tu PAS Pulau Pinang tak target untuk menang pun. So dia target untuk menang di Kepala Batas. Jadi Ustaz pun asal daripada Kedah kan? Tapi mak orang Penang. Mau Penang. Itu panjang pula. Si kanak watar-watarnya. Itu orang Penang. Ustaz orang Kedah. Abah orang Kedah, mak orang Penang. Lahir pula anak ni lahir di Gombak, Selangor. Lahir Gombak. Boleh jadi MB Selangor. Lulus syarat tu. Dulu jarak. Gitu. Sekolah rendah membesar di KL. Di kuartus Masjid Negara. Dekat tu sebab ayah. Sebab ayah berkhidmat dengan Masjid Negara. So sekitar lah Parlimen, Masjid Negara, Bukit Aman ni, Padang Mebuk, Dataran Merdeka tu semua Tempat membesar. my area. My territory. Kau besar balik-balik ke? Tapi walaupun duduk di KL, duduk rumah ni cakap Kedah. Jadi mak pula orang Penang, ayah pula orang Kedah. Jadi memang cakap utara lah. Tak
tak terpengaruh lah dengan bahasa KL tu. Jati diri tu. Ada. Tapi kalau jumpa budak KL, cakap KL lah. Relax, aduh. Tak fikir kot Ustaz. Bukan yang dekat Kepala Batas kan. Mana mari orang Penang pun kan. Tak masuk lagi Parlimen ni Tak kan? masuk lagi lah. Tak masuk lagi tu. Tak apa, kita stay menanti. Ini kena pastikan bateri phone cukup lah. Ni first time tahu ni. Walaupun PKP ni. View 100 lebih. 100 lebih. Ni tak terbalik ke tu phone tu? Semua terbalik lah, tapi sebab nak bagi view ni. So penonton yang gigih tu dia akan terbalikkan phone tu dia sendiri. akan terbalikkan pun. Oh, view 500 lah. Okey, terima kasih. Teruskan share kepada orang-orang dan orang-orang. Habis jadi 1000 lah. Ustaz bincang malam nanti. Macam seru tu. Silakan masuk. Ceplos semua masuk. Okey tak? Okey, pengalaman masuk Parlimen Dewan Rakyat kali pertama ni memanglah ada kegementaran tu. Benda yang kita tak pernah buat, tiba-tiba kita disuruh buat dan masuk pula kena bercakap. Hari tamu saya masuk. Belum. Ni nak bagi teaser lah. Tapi masuk melangkah tu. Tengok kursi kat mana? Kursi kat sini tu. Depan kita tu marang, depan sebelah sana buat lagi tambun. Tu yang susunan awal. Susunan dalam Parlimen tu kan. Hari pertama sidang ni penuh lah kursi tu sebab semua nak angkat sumpah apa semua kan. Tengok bekas-bekas pemimpin negara. Orang-orang yang kita gerun dan kita segan. Musuh ni pun kita segan juga. Walaupun dia musuh, tapi kita respect dia tu sebab dia tu orang lebih tua, dia pernah berjasa pada negara. Walaupun dia musuh ni musuh politik. Musuh Lawan politik. bukan musuh peribadi. Betul. So, walaupun dia musuh politik, kita masih ada respect kat dia. Jadi kita tengok orang ni, aku duduk tengok dalam TV, aku duduk tengok dia ni dekat poster-poster, tiba-tiba aku kena berdepan dia, duduk kursi yang sama dengan dia. Memang rasa kecil lah masuk Parlimen tu walaupun diri kita besar. Rasa kecil lah. Jadi duduk memang aircon dalam Dewan Rakyat ni ada ruang yang sejuk, terutama yang dekat dengan Chile. Belakang. Yang belakang kan. Saya duduk kat situ first. Dah lah kita ni sejuk dah. Kena pula tu lagi sejuk. Tempat Wasimah mana? Tempat Wasimah tu. Okey, lepas tu dah beberapa hari berlangsung sidang tu, ambil kita dah biasa kan. Tiba-tiba sampai waktu untuk first time memberi ucapan. Dan ucapan tu pula ucapan perbahasan titah diraja, titah tuanku. Sebab tuanku buka, lepas tu kita bahas titah dia lah. So semua ahli Parlimen ni kena berbahas lah. Semua. Tak termasuk anggota pentadbiran. Anggota pentadbiran ni maksudnya menteri, timbalan menteri tu tak bahas. Dia kena jawab bahasan. Yang lain tu kena bahas. So ada 140 orang lebih, itulah. Jadi susunan tu tiba-tiba sampai disusun turn saya tu hari last kali. Saya ahli Parlimen yang terakhir berbahas titah tuanku. Bukan setakat hari last. Orang yang terakhir. Bukan hari last. Orang yang terakhir berbahas titah tuanku. Daripada kalangan ahli Parlimen semua kerajaan berbangkang. Jadi bayangkan, poin kita ni semua orang ambil. Betul. Ada point lah. Habis lah poin kita ni. 140 orang. 140 orang lebih tu. Dia 2 minggu perbahasan titah tuanku ni. Jadi saya masuk minggu kedua hari Rabu tu hari Khamis tak silap saya. Waktu tu dah pukul 5, dah pukul 6 petang, pukul 7 dah hujung lah. Mana habis saya bucak tu, Dewan tangguh. Dewan tangguh tu. Okay. Jadi bila orang akhir bucak, biasanya dalam Parlimen ni dia akan penuh quorum, semua akan penuh sitting. Sebab waktu tu speaker katanya, adakah semua ahli dewan ni setuju tak dengan titah tuanku ni? Usul menjunjung kasih ni setuju tak setuju? Bila nak undi, semua kena masuk dalam dewan tu. Jadi masa saya bucak tu semua ada kat depan. Saya ingat masa saya bucak tu ada yang pireh lah, ada yang ni. Jadi dewan tu tak penuh lah. Saya tengok orang lain bucak, relax lah, ada kursi depan tu, ada orang, tak ada orang, relax. Time kita bucak penuh. Jadi Ingat selamat lah. ingat selamat lah kan. Prepare teks ucapan nak berbahas tu seminggu. Seminggu buat teks. Daripada berapa muka surat tu. Lepas tu kita letak jam. Sebab masa dia bagi, mula-mula dia bagi 13 minit.
Lepas tu dia bagi 10 minit. Lepas tu hujung-hujung dia bagi 9 minit, 8 minit gitu. Oh, dia tu kurang. Dia dah kurang-kurangkan sebab nak cepat, nak kejar masa. So plus minus saya dapat 10 minit. Jadi berready 7 hari seminggu. Letak jam handset kat tepi. Baca bercakap. Tengok lebih 15 minit. Alamak, kena potong. So ejah kena potong. Thanks. Oh. Sampai 3 kali baca. 3. Ejah. Tengok. Macam nak present. Macam yang first dulu nak belajar public speaking. Basic je. Tapi yang ni tu pada Viva ni. Viva ni depan dengan 2-3 orang yang seminar. Kan? Ni satu dewan, satu dunia, satu Malaysia tengok jangan dia masuk dalam Live lah. history sejarah negara ni. Ya. Takut kita cakap ni perkataan tersilap apa semua kan. Nanti macam-macam lah fikir. Titah tuanku pula ke? Saya tersilap sebut tuanku pergi sebut awak kan. Pasal kita tak biasa cakap benda tu. Bahasa-bahasa yang parliamentary punya bahasa. Parliamentary punya. Okay. Jadi test. Lepas tu masa tu ada isteri betul ada sekali ikut sekali lah kali pertama kan dia pun nak support. Kita pun baca depan dia pun bagi komen feedback. Sampailah pada hari kejadian. Jeng. Episod seterusnya. Bila sampai hari ni, okay, Alustar bahas hari sekian. Ada jadual lah dibagi. Dalam setengah jam sebelum sampai masa saya berucap, tiba-tiba sejuk, berpeluh tapi sejuk. Okey, faham. Lepas tu, tiba-tiba nak kencing lah. Kencing, pergi toilet. 3 kali saya masuk toilet. Oh, wow. Kencing. Ni cerita terang tak malu lah. 3 kali masuk toilet. Tak ada pasal-pasal. Masuk. Duduk kejap. Nak kencing lagi ni. Sejuk pula ni. Masuk pula toilet. Sitting saya tu duduk kat ujung. Jadi mudah lah sikit nak keluar masuk kat pintu tu. Kalau duduk tengah-tengah ni, orang yang kena berdiri, orang kita lalu belakang tu. Baju istiadat. Tak baju ni. Baju kot. Baju istiadat ni hari tamu ya. Hari tamu Tuanku Hadir tu je. Kali ketiga masuk toilet. Dah lagi 5 minit. Nak bucak dah. Jadi tak kuat. Tak kuat. tak tahuan lah. Tak keruan. Itu minta dekat antara meja pelapis nak letak kertas tu. Ada apa? Dia panggil perehal tu. Tak atas meja. So duduk. Aku di tim macam ni lah kot lah. Okay. Kertas nanti macam ni. Duduk bayang lah. Semua tengok ni. Okay. Pembahas yang terakhir. Seterusnya masa tu Datuk Ramli speaker. Kamera hilang. Siap-siapkan yang bermak Alustar. Dia pun bangun diri. Saya semasa pengalaman berucap, dalam pengalaman belajar berucap ni, saya pakai petua daripada ni saya sebut bila nama Datuk Mahfuz. Tok Put. Hai Tok Put. Datuk Mahfuz ni masa dia jadi pimpinan pemuda PAH Pusat waktu tu, dan juga pimpinan PAH Pusat, saya pernah lah duduk dengan dia jadi driver dia bila dia kecil Kuala Berang. Bila kecil Kuala Berang masa tu 2 minggu kempen ni, saya banyak duduk dengan dia, saya tolong dah kereta dia. Dia pergi ceramah, tolong bawa dia pergi ceramah ya. Yalah, benda kebaikan orang kita sebut walaupun dia berbeza politik, tu cerita lain. Dia bersyarah ni pom-pom depan tu ada 3 orang ya. Tapi syarah macam ada 3,000 orang. Masya-Allah. Lepas tu dia masuk dalam kereta lepas habis ceramah, bawa pergi tempat lain pula. Saya tanya macam mana? Datuk ceramah 3 orang kat depan tu, macam mana boleh ceramah macam 3,000 orang? Dia kata dia belajar daripada orang lain pula. Saya tak ingat nama siapa. Hang kat orang depan hang ni semua tak reti hang nak cakap apa. Tak tahu hang nak cakap apa. Dia sebut bahasa dia, hang kat orang lain semua ni bodoh. Bahasa dia. Kita saja yang tahu yang kita nak cakap apa. Orang lain ni tak tahu pun dia nak cakap apa. Cakap lah. Jadi masa tu saya terfikir dia punya petua dia tu. Masa tu masa tu terlintas lah pengalaman tu kan. Adalah kebaikan dia kan, di samping dia nak petai bersama tu terpulang. Jadi saya pun aku nak cakap ni walaupun depan kita ni orang hebat-hebat, tapi mereka semua ni tak tahu apa aku nak cakap ni. Jadi
steady lah. Steady. Kena cakap lah. Sampailah dengan seeloknya, sebaik mungkin. Lebih confident lah. Jadi saya pun cakap masa tu ada topik yang besar lah tentang hal tuntutan Kedah Pulau Pinang. Dalam titah tu ada. Dalam titah tu tak sebut. Sebab Tak sebut tentang kedaulatan. Ustaz Tak. kait kan. Jadi dikaitkanlah konsep federalisme. Hmm. So kita kaitkan dengan membawa contoh ialah pertikaian sejarah Kedah Pulau Pinang yang masih belum dinoktahkan. Dinoktahkan. Baru kata putus. Jadi nak junjung titah Tuanku ni kita kena noktahkan segeralah. Isunya ialah isu tuntutan Kedah Pulau Pinang. Ialah ahli parlimen Kedah bawa suara Kedah lah. Ya. Sebelum saya nak bahas tu, beberapa hari sebelum tu kita dah ada pertemuan dengan ahli-ahli akademik, ahli sejarah lah. So mereka lah bagi maklumat-maklumat tu. Ada satu bahan buku sejarah yang ditulis. So bawa buku tu, petikan tu, print photostate. Jadi dah standby cakap ni titah ni buku dia. Ni masa tu dah prepare lah. Jadi bila bangun cakap, tengah cakap lelok ni, saya tak kacau siapa pun. Bangunlah Juletung. Dia boleh ni. Sebab dia boleh minta penjelasan masa kita duduk cakap tu. Siapa-siapa kita waktu kita bahas ni, Perbahasan lah. ahli dewan lain boleh mencelah untuk minta penjelasan terhadap ahli yang sedang bercakap tu. Walaupun Itu lagu. Masa Tuanku titah tak boleh lah. Ya. Kita tak boleh lah bangun soalkan Tuanku. Tapi masa ahli lain berbahas titah Tuanku Setiap tu, perbahasan. kita boleh minta penjelasan. Tadi yang berhormat ada sebut tentang saya nak minta. Dan kita kena bersedialah menerima perdebatan tu. Ya. first time Jadi dah lah first time bangun. Jurutung bangun Dia baca. tahu lah jalan. Kita tengah duk baca teks ni tu. Ustaz, minta doa Ustaz. Benda tu dalam TikTok, ada dalam video-video. Ustaz minta saya buat macam ni. Tunggu sekejap tu. Saya habiskan teks. Ya. Lepas tu Jurutung kata, Ustaz, kalau tak buat ni bagi orang untuk sah. Buat ni ke tak buat ni? Dia cabar. Kita dah daripada luar dewan tu dah memang duk Dia cari dia. duk cari dia ni. Saya dah ni hang bangun dulu. Siap. Lepas tu elok saya berhenti nak bagi dia bercakap, dia duduk. Dia duduk. Ingat ada. Saya nak habis perenggan tu. Ya. Okey, sini ruang ni aku berhenti. Okey, nak cakap apa? Nak tanya apa tanya. Okey, sila Jurutung. Dia duduk. Bila sila Jurutung dia duduk. Kita pun ni tadi sangat tanya nak cakap sangat tanya apa ni tak apa ni, siapa yang tak apa ni. Saya memang jengkah dia dengan suara yang tinggi waktu tu. Jadi masa tu tak nampak dah oleh lewat, nampak dia seorang. Nampak dua orang. Nampak dia seorang. Lepas tu dia pun macam apa dia ni Alustar cakap apa ni kan. Lepas tu dia orang semua bangun. Baru dia bangun, dia tanya. Lepas tu saya jawab. Jawab tu saya sambung balik ucapan tu. Lepas tu habis saya duduk lah. Lepas tu mendapat tepukan meja gemuruh dalam tu. Sebab belah mampu berdepan dengan Juletung kan. Saya pun tak sangka benda tu berlaku. Lepas tu bila habis tu semua tu tengok balik video-video. Wish, macam ni rupanya kan. Sebab kita tak tahu kita macam mana diri kita waktu tu. Sebab kita bersedia untuk sampaikan ucapan yang paling baik untuk negara, untuk rakyat. Sebab ni tempat yang paling tinggi untuk buat keputusan. Tiba-tiba dia ganggu dengan benda-benda yang remeh, yang bukan-bukan. Jadi marah lah. Tengok tempat lah nak tanya apa kan. Jadi waktu tu. Sekarang ni dah okey lah. Kalau bangun ni apa semua kita dah boleh relax. Nampak game lah. Nampak dia punya game permainan dia. Itulah pengalaman kali pertama berbahas bangun berucap di Dewan Rakyat tahun 2023. ada tak figure Ustaz yang Ustaz masuk Rabi masuk Rabi rasa macam kalau dia ada ni rasa gugup lah. Kalau dia tak ada mesti ada figure Marah kena bucak depan Tok Guru. Jadi bukan opposite bukan opposite. Tak apa, tak ada masalah. Tak kisah. Guru Depan, bahkan saya juga bangun tanya soalan dekat PMX. Betul. Tanya soalan 2 kali saya bangun tanya soalan dekat PMX. Jadi taklah rasa tak segugup. Tak takut lah. Tak segugup yang mula-mula nak masuk tadi tu. Ya. Dan tak segugup bila nak cakap depan Tok Guru lah. Depan marang. Bila ada marang Tok Guru depan kita ni, sebab Tok Guru ni dia tengok siapa bucak. Dan lepas tu kita jumpa pula Tok Guru di tempat-tempat lain, jabat PAS ke. Tok Guru akan
bergurau dan dia akan sebut apa yang kita cakap tadi. Dia akan recall balik apa yang momen-momen tadi tu. Jadi dia maknanya dia capture apa yang kita cakap, apa yang berlaku. Seram. Jadi dia akan dia perhati lah. Setiap benda ulang dia Ha. kecil momen tu. Itulah. Jadi bila Tok Guru masuk, Tok Guru dah. Kalau Tok Guru Kadang-kadang tak prepare untuk tunggu ada. Jadi tapi itu kali pertama lah, dah lama-lama dah biasa dah, okey lah. Itulah. Saya tak pernah ceritakan perkongsian pengalaman ni secara terbuka di mana-mana media sosial. Itulah. Ini kali pertama dikongsi lah. Special edition. Special edition. Dah semua ni. Berapa ribu lah? 859. 8,000. Terima kasih. Ceplos. Itu okey. Selamat berduka cita ceplos. Nanti dia bawa keluar Ustaz. Staff ni takut pertama. Salah. Itu biasa. Dia buat misal pula. Dia buat video lah kan. Dia Video lah. Ya. Lepas jadi ahli parlimen, left set Tak lepas tak baik. masih jadi parlimen. Tak sabar-sabar untuk tak jadi ahli parlimen ni. Sabar-sabar. Dah jadi ahli parlimen. Okey. Life routine set mesti berbeza. Kehidupan seharian. Terutamanya bab mengimbangi masa dengan family. Pasang lagu sedih sikit dia. Gitaru. Kita boleh letak. Boleh ya? Gitaru. Kehidupan selepas jadi ahli parlimen ni, selepas jadi YB ni memang 90% lah lebih. Ataupun saya boleh kata 99% berubah lah. Lifestyle. Sebelum tu dah busy dah sebagai ketua pemuda. Sebelum tu sibuk dengan tugas-tugas parti, tugas jemaah ni. Tu dah sibuk dah. Tapi bila jadi YB ni dia, hari tu kita jaga PAS je. Sekarang ni kita kena jaga rakyat. Jaga kawasan parlimen, jaga Malaysia lah. Ya. Sebab kita bukan setakat kena ambil tahu hal situasi di dalam kawasan Al-Ustaz saja. Kita juga kena ambil tahu hal isu-isu nasional negara yang menjadi tugas ahli parlimen lah. Sebab ahli parlimen ni dia ahli parlimen satu je kat Malaysia ni. Dia bukan ahli untuk Al-Ustaz saja. Dia cuma mewakili rakyat Al-Ustaz tapi masuk dalam parlimen cakap hal negara. Itu tugas ahli parlimen. Jadi bila jadi YB ni kehidupan tu berubah. Apa yang berubah? Yang pertama masa. Masa ni tidak ada waktu untuk kita susun untuk rehat. Kita susun untuk rehat, tapi ada tugasan-tugasan yang akan Mengambil masa dah. mengambil masa rehat tu. Mengambil masa rehat. Tengah cuti, family day ke dengan anak-anak pun. Ada panggilan-panggilan, ada tugasan-tugasan. Jadi tinggal anak isteri. Dia patah balik mari. Waktu kita rehat pun terganggu juga. Sebab orang rakyat ni dia bukan peduli kita rehat tak rehat. Dia nak waktu dia nak kita ada, kita kena ada. Kalau rumah tu jadi satu-satu musibah, hari ni jadi musibah, dia nak semalam sampai dah. Betul. Bukanlah macam tu lah. Maksudnya seberapa segera mungkin. Sebab rakyat ni dia dah terbiasa dengan budaya politik. Malaysia ni dia nak rakyat ni buat semua benda yang dia nak. Sedangkan itu bukan tugas YB pun sebenarnya. Tugas agensi-agensi kerajaan. YB ni tugas dia lah menyuarakan hal-hal masalah rakyat tu. Bincang dasar, buat benda dasar yang boleh menyelesaikan masalah rakyat masa panjang. Tapi dah ada agensi. Dah ada agensi. Tapi dia nak YB ni mari tengok. Mari selesaikan longkang sumbat depan rumah dia. Bagi bantuan. Main tengok longkang sumbat pasal apa sumbat. Dia main tengok. Buah nyok jatuh. Buah nyok tu pokok dia tanam. Pokok dia. Ambil lah alih nyok tu, selesai lah longkang tu. Tak suruh YB tengok lah. Dia nak YB angkat bawah. Ada WhatsApp dapat masuk. YB tolong main tengok jiran sebelah saya duduk rumah flat. Jiran sebelah sini letak sofa dekat kaki 5. Saya nak pergi sana tak boleh. Sempit. YB tolong main bagi tahu dia suruh alih sofa tu. Allah. Jiran tu jiran Ham bukan jiran aku. Ham bagi tahu lah dia suruh alih sofa tu. Itulah yang kita hadap. Tapi kita tak boleh lah jawab. Tak boleh jawab. Macam tu kat dia. Kita nasihat elok lah.
Pilah bincang elok dengan jiran tu. Saya dah bincang Abi, tak boleh. Hampir bincang macam mana? Saya pergi marah dia, hampir marah dia. Memang dia tak boleh. Gua hampir beli cucuk kodok bagi kat dia ke. Bawa durian musangking ke bagi kat dia ke. Kan? Musim-musim murah ni. Musim-musim orang ni. Jadi kurang macam itulah bahasanya. Ada rakyat yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Akhirnya dia kata, YB tak buat kerja. Oh, YB tak main. Tak pernah nampak muka dia ni, gini-gini. Kerana kita tak dapat pergi rumah dia ya. Jadi tak adil lah dia berhukum macam tu. Sedangkan tugas yang sebenar sebagai ahli parlimen ni, dia tak pernah cuba untuk memahami pun. Tapi kita kena berdepan dengan situasi ni. Kita kena buat tugas kita, dalam masa sama kita kena menyantuni rakyat. Sebab sistem politik kita ni akhir sekali kita terpaksa jumpa balik rakyat tu untuk nak minta sokongan dalam pilihan raya. Waktu tu masa ni baru nampak muka 5 tahun sekali. Sebelum ni hilang. Ini gini. Dia sumpah sana kita depan mata hidung, kita pun ya gitulah. Kalau kita tahan sabar okeylah, tapi sabar kita tu ada batas dia. Tak kena gaya. Awak ingat seorang yang pening. Ingat seorang susah, aku besar tak kira. Orang jadi masalah dia budak kat situ kan. Betul. Itu cabaran lah. Cabaran untuk mengawal perasaan, mengawal emosi. Tadi masa yang kedua lah nak mengurus kita punya emosi ni sendiri ni. Dia tak kira waktu siang malam. YB telefon tak jawab, sombong, belagak. Baru telefon sekali. terus buat judgement. Terus buat judgement. WhatsApp tak reply. Dia baru WhatsApp 2 minit lepas. Jadi dia ingat dalam dunia ni dia seorang ikut perusahaan kita kan. Komen tak malah. Komen tak malah. Jadi kadang-kadang tu kita forward hal-hal tu kepada pegawai kita lah. Yalah. Pegawai kita lah tolong communicate dengan dia. Tak apa hati, saya nak YB sendiri. Jadi macam-macam lah hal ni. Tapi kita uruskanlah benda tu dengan sebaik mungkin. Tapi kita tak dapat memuaskan hati semua orang. Sebab hati manusia ni tak sama. Dalam rumah kita pun hati tak sama. Rambut sama hitam. Hati lain-lain. Same colour. But the heart different. Okay, kan tadi ayah ibu dah biasa dengan kehidupan sebagai balon. Ada beza? Beza. Zaman. Sebab zaman dia jadi YB, zaman tu tak ada TikTok. Tak ada Facebook, tak ada media sosial. So dia tak tengok maki hamun orang tu. Apa yang dia buat ni orang sekitar tu sajalah tahu. Dan dia hanya dapat feedback daripada orang sekitar tu sajalah. Kalau dia dibaling lah. Dia jumpa orang ni, orang cerita berdepan, orang sampaikan atas orang. Dia sekitar tu saja. Tapi zaman sekarang ni kita berdepan dengan semua benda di skrin telefon kita. Ada kelebihannya, kita juga boleh menceritakan apa yang kita buat. Tapi kita juga kena hadap lah feedback daripada pihak-pihak lain, daripada rakyat, daripada musuh-musuh politik. Termasuk daripada orang kita sendiri, orang PAS ni, orang PAS pun, orang yang duduk dalam PAS pun tak semua sokong kita. Ada yang maki hamun juga. Jadi semua tu kita nak kena hadap. Itu perbezaan ni lah. Yang kedua ialah saya tengok perbezaan sekarang dan dulu ni ialah kepercayaan orang. Dulu kepercayaan orang kepada pemimpin ataupun kepada wakil rakyat ni tinggi. Bila seseorang tu jadi wakil rakyat ni, apatah lagi ayah saya dulu ni, orang percaya. Bila orang percaya tu, masa tu ayah saya pun memang dia tak ada pertukaran. Ahli parlimen ni masa tu dah tak ada pertukaran lah. Jadi dia banyak keluar daripada kawasan Baling. Dia ada kuliah di sekitar Kuala Lumpur sebab dia bekas imam besar di sini. Dia masih lagi ada rangkaian di sini. Dan bila lepas kuliah, lepas dia mengajar tu, dia akan jual produk-produk orang kampung. So yang menjual tu ialah anak dia. Anak dia buka kaunter kat luar. Jadi sebelum nak daripada Baling, sebelum nak tolak ke KL nak pergi parlimen tu, anak dia yang nama Afnan tu akan bawa Pajero petak yang JKR pakai dulu bawa Pajero tu pusing beberapa tempat di Baling ni, ambil kuih baulu, ambil kuih ni yang orang kampung buat di rumah dia. Ambil kopi tumbuk, ambil ikan kering. Jadi penuh lah belakang Pajero tu dengan produk-produk IKS. Sekarang kita panggil produk IKS. Tujuan adalah untuk kita nak bantu orang kampung ni
Dan kita juga nak guna benda tu sebagai kalau orang lain nak bagi sumbangan, boleh sumbang ke tabung pusat khidmat untuk kita nak uruskan hal masyarakat di Parlimen Baling. Jadi saya kutip, kereta tu lipat seat semua penuh belakang ni. Tinggal seat Tinggal seat driver. driver dengan sebelah. Bawa dah WKL, mari Parlimen, buka bonet. Mau Parlimen buka bonet. Parlimen buka bonet. Geng-geng bentara staf Parlimen kata, Wabi, kuih ni ada ni. Pemik bawah anak saya duduk. Parking. Ada kat parking kat bangunan, kat bangunan utama, kat bawah. utama. Bangunan kat bawah. Ni cerita tahun 1999. 1999 tahun 2000. Masa tu umur saya baru 19-20. Jadi jual, kita bawa lah duit tukaran siap. Masa tu mana ada QR ni. Okey, tiga RM10. Dia bagi 50. Lebih saya sedekah. Lebih. Jadi yang lebih tu kita masuk tabung pusat khidmat. Itu bila sebelah malam ayah saya ni akan pergi kuliah, dan lepas tu dia akan ada minum-minum di rumah orang-orang yang tokoh-tokoh korporat tu semua. Waktu itulah dia present tentang cadangan pusat khidmat ahli Parlimen Baling nak baiki rumah-rumah orang susah. Sebuah slide presentation, tunjuk ni rumah sekian-sekian, berapa biji kita perlu, berapa kos anggaran perlu nak tukar atap, nak tukar tu, tukar ni. Dan bahkan ada yang kita nak bina rumah daripada tanah kosong, kita buat rumah rendah, rumah kos rumah PPRT, rumah perumahan, projek perumahan rumah. Apa benda lah, orang miskin punya lah kan. Sebiji rumah tu, sebuah rumah tu kos sebenarnya RM40,000. Tu tak masuk upah tukang, memang tak ada upah lah orang bangun terayong. Jadi ayah saya present, yang buat slide tu pun nama Afnan juga. Banyak skill dan Dia Afnan Hami, bukan Afnan yang viral dulu. Afnan Safwan. Jadi kita sebelum kita nak buat slide tu, kita kena pergi on the ground dulu. Pergi tengok rumah ni, ambil gambar, tampak apa semua tu. Masa tu pakai kamera digital. Pakai kamera, ada memory card, lepas tu suruh sambung kat laptop. Lepas tu buat slide, presentation apa semua. Lepas tu buat anggaran harga pergi tanya kedai hardware. Berapa pasir lori apa semua ni, kita dapatlah satu rumah tu sekian-sekian. So kita present lah pakai slide projector. So presentation tu meyakinkan. Jadi orang yang kena nak menyumbang ni, dia bagi duit. dia apa station untuk penyumbang? Dia tak dapat apa, dia dapat pahala ya. Memang dia willing. Dia bagi, dia kata saya ada duit, saya nak bagi. Cuma saya tak tahu nak bagi kat siapa yang boleh saya percaya. Sebab tu saya cakap tadi, keyword dia lah kepercayaan yang tinggi kepada pemimpin politik waktu tu, ahli Parlimen. Sekarang ni orang nak bagi duit ahli Parlimen, orang tak bagi duit. Orang minta. Orang minta. Dan orang tengok ahli politik sekarang ni banyak salah guna kuasa, duit apa semua. Bukan semua orang pun. Satu dua kes tapi semua terpalit. Jadi menyebabkan krisis kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin politik ni semakin menurun. Padahal itu hanya satu dua orang saja yang buat. Pukul rata. Tapi dipukul rata kepada semua. Dan itu satu judgement yang tidak adil. Jadi saya tengok tu perbezaan yang paling ketara. Waktu yang saya jadi ahli Parlimen tu, dalam 800 buah rumah yang dibaiki. 2 penggal. Satu penggal. 800 buah rumah dibaiki, 800 lebih kasih yang buah. Semua duit orang sumbang. Tu nilai kepercayaan masyarakat waktu tu. Dan rumah baru yang dibuat hampir 100 biji. Rumah baru. Rumah yang tanah kosong, dia dibuat rumah yang kos RM40,000 tu. Buat secara gotong royong, tak payah upah tukang. RM40,000 tu harga barang dengan rumah. Syaratnya tanah di sendiri, apa semua lah. Waktu tu lah, ni tahun 99-2004 waktu tu. Jadi data-data tu semua, sebagainya saya tahulah, pasal saya juga bertugas semua. Bila pergi Baling tu ada lagi lah. Ada lagi rumah-rumah ni boleh ingat lah. Boleh ingat lagi lah. Buat ni, rumah ni dulu, lepas tu dia dah kembangkan rumah tu dah. Dia dah ada duit sekali, tambah-tambah. Jadi waktu tu memang sibuk lah perjalanan jadual sebagai ahli Parlimen ni. Siang di Dewan. Dah masuk Dewan, kita prepare pula perbahasan, teks perbahasan. Kemudian menjual pula barang-barang produk orang kampung. Pembahasan tu yang bernama Afnan. Afnan sebagainya lah. Sebahagian besar ya saya buat sendiri. Jadi lepas tu kita jual barang-barang lagi. Kemudian kita prepare untuk presentation apa-apa yang berkenaan tu. Tentang nak buat sekolah, nak baiki sekolah. Ada satu sekolah nama Madrasah Nurul Hidayah di Kampung Tembak, Kuala Ketir, Baling.
Dia minta penambahbaikan gini-gini. Saya pergilah ambil gambar, buat video tu, membuat edit semua tu, tak dalam satu suntingan tu, tak dalam satu slide presentation untuk meyakinkan penyumbang-penyumbang ni. Jadi orang bagilah sumbangan. Lepas dah buat, dah baiki suara tu dah elok, kita pergi ambil gambar pula progress dia tu macam mana untuk nak update penyumbang ni. Dia selesa, dia bagi lagi duit. Jadi dulu tahap kepercayaan orang sangat tinggi. Dan sebahagian penyumbang-penyumbang tu ialah pemimpin-pemimpin UMNO. Sebahagiannya ahli-ahli parlimen UMNO yang bagi duit kat ayah saya. Ahli parlimen sendiri. Ahli parlimen sendiri. Ayah saya tanya pasal apa, Datuk tak bagi kat bagi kat sama-sama kami ni, kami kenal lah perangai orang kami ni macam mana. Saya bagi kat Datuk, saya tahu Datuk boleh guna buat betul-betul orang boleh dapat kat orang yang sepatutnya. Waktu tu. Jadi waktu tu dah macam ada kerjasama dah waktu tu kan. Cuma Secara tak langsung. apa lagi beza Dewan Rakyat sekarang dengan Dewan Rakyat dulu, sebab saya masuk zaman dulu. Dewan Rakyat dulu, bila orang nak bangun bercakap, nak mencelah, sampai orang tu bagi izin baru dia bangun bercakap. Dia tak ada masuk, macam kan ni masuk, sombong, peram cakap. Oh tu tengah bercakap tak habis lagi, dia masuk, dia ada bercakap dah. Sikit-sikit bataran bicara. Dulu tak. Dulu ni cuba tengok video Ustaz Fatina bercakap kan. Boleh. Ya Muhammad, minta jelas sikit. Tanya, jangan bersyarah. Ustaz Fatina kata. Dia pun tanya, habis elok. Okay. Ustaz Fatina jawab. Teratur. Tertik. Speaker pun tak pening kepala sangat. Penuh hadap. Kemudian dulu juga ada pantun. Ditanya dengan bahasa pantun. Peribahasa. Pepatah-pepatah Melayu apa semua tu banyak digunakan ketika perbahasan parlimen. Jadi menjadikan Dewan ni dia tak tegang macam sekarang ni. Orang dulu-dulu kesantunan berbudi bahasa tu tinggi. Saya pun tengok tinggi. Dan dia pun tahu kita ni bila kita kerap pergi, dia tahu ni anak baling. Tok Kemudian ni salam lah apa semua ni. Boleh sembang interaksi. Elok ya boleh duduk meja makan sekali. Dulu ni. Pasal isu peruntukan pada pembangkang kan. Ya. Kau kan dari dulu ni, di zaman ayah Ustaz. BN. Maksudnya takkan sampai sekarang tak ada klausa ataupun Tidak. yang boleh. Tidak ada. Memang tidak. Memang tidak ada apa-apa tulisan peraturan yang mewajibkan kerajaan yang bagi peruntukan kepada ahli parlimen. Walaupun kita kata parlimen ni dipilih rakyat, untuk rakyat juga. Dari sudut demokrasi ya lah. Tapi dari sudut undang-undang dia tak bertulis. Oh ya. Kerajaan bagi ini di atas nak kata ehsan pun boleh lah. Kebiasaan amalan sebelum ni bagi. Tapi tak bagi pun boleh. Sebab tak ada dalam peruntukan. Tapi zaman PMN ni pasal dia janji. Dalam manifesto dia tu Pakatan Harapan menjanjikan peruntukan yang adil sama rata kepada semua kawasan termasuk pembangkang. Tapi tak buat. Tapi dia tak buat. Jadi lebih turut pada orang dulu yang tak bagi. Iya. Pasal dia berjanji. Wahai Maulana sekalian. Kita tak ingat dah. Dulu tak janji. Kalau bagi SN, kalau tak bagi masalah. Dan bagi PAS ni, PAS memang lama jadi pembangkang. Dan kita biasa bekerja dalam keadaan susah. Kita tak ada duit. Kita tak dapat peruntukan. Kita keluar duit kita. Kita jadi lilin membakar diri ni dah lama dah. Ayat. Itu ayat tu guru di Johor. Jadi sebenarnya dah lama dah PAS menjadi lilin membakar diri. Menerangi orang lain tapi mengorbankan diri sendiri. Sebab kita rasa ini adalah sumbangan amal jariah kita untuk masyarakat dah untuk kehidupan selepas mati. Tapi mesti kita bukan target ini. Ya, itulah beza walaun dengan walanon. Walanon yang kira pikat nak maki orang mesti dia dapat duit suruh maki. Maki. Orang makan nasi empat makan dosa. Saya nak balik tadi pasal family Ustaz. Okey. Lepas tu Ustaz pertama kali jadi ahli parlimen. Dia mesti 360 berubah kehidupan Ustaz. 360 tu berubah dari situ balik kan? Maksudnya dia 180 ke? 180. 180. Maksudnya dia akan Berubah. Okey. Dia memang akan berubah lah. Daripada sudut masa, daripada sudut tanggungjawab, daripada sudut anak-anak ke perhatian sebagainya macam-macam. Macam mana adapt family Ustaz? Family Sebab kami ni masing-masing ada mak ayah. Ya. Dan masing-masing ada kebizikan mak ayah dia masing-masing. Kesibukan. Kebizikan dia lah. Janji. Datuk orang saya marah tu. Marah. Inggeris kan bahasa Melayu. Datuk ni Safia Karim pun marah.
Wakar-wakar bahasa Melayu. Okey. Jadi kesibukan ni Menguruskan kesibukan. kami sendiri pun yang mak ayah bukan ahli parlimen ni. Hmm. Tapi dia rasa macam waktu ni tak ada. Waktu ni kami Hampir mana ni ya? Ustaz ni kalau macam ni dah parlimen seminggu. Terus seminggu tak ada. Sebulan ni. Sebulan tak ada. Jadi macam mana adapt daripada family? Keteramai isteri ataupun Ustaz? Yang pertama sekali saya ni agak bertuah kerana kedua-dua keluarga saya dan keluarga mertua ni keluarga yang duduk dalam PAS, faham PAS, terlibat dengan politik sepenuh masa, pernah jadi YB, pernah jadi calon. Ayah saya pernah jadi YB, ayah mertua saya pernah jadi calon. Dia bertanding 7 kali. Ayah mertua Ustaz. Ayah mertua arwah lah. 7 kali tanding. 7 kali 5 kali lah. Tapi lebih daripada 3 kali lah. Lebih daripada 3 lah. Kursi Parlimen, kursi Dun, Ustaz Hassan Razak. Ini betul PAS kawasan Kulim Madam Baru. Selama 38 tahun. Tapi dia bertanding tu semua tak pernah menang lah. Kalau tak silap lah 5 ke 7 kali lah. Kursi Dun pernah bertanding, kursi Parlimen pernah bertanding. Jadi dan dua-dua ni sibuk. Ayah saya, keluarga saya pun sibuk. Keluarga mak saya dulu Timbalan Ketua Muslimat PAS kawasan, Timbalan Ketua Muslimat PAS Negeri Kedah. Kabinet? Kedah. Pasal masa tu ayah duduk di Baling. Ya. Di rumah meletak di Baling. Di Penang ni tak saya seorang yang terlibat dengan PAS Belah Pinang ni. Jadi abah masa tu masa dia jadi di Parlimen dia juga AJK PAS Pusat. Di Timbalan Pesojaya PAS Kedah zaman Ustaz Izan jadi Pesojaya di Timbalan Pesojaya 1. Dia juga ada timbalan ini Ketua PAS kawasan Baling. Dia ahli Parlimen Baling. Jadi kedua-dua keluarga kami ni memang dah biasa dengan kehidupan sibuk ni. Kehidupan berpolitik, berjamaah. Kalau duduk rumah tu pelik. Tiba-tiba hari duduk rumah. Tak ada program lah. Macam pernah kena. Tak ada program lah. Semua sibuk sini tak jadi ke kenapa? Tak jadi program. Jadi kita penuh rumah. Jadi kita duduk rumah tu satu kepelikan. Keluar rumah tu satu kebiasaan. Tu satulah. Yang satu saya dah ada background tu. Family kedua-dua. So itu sangat membantu. Nombor 2 ialah anak-anak dan isteri ni memahami lah. Dan cuba memahami. Sebab dia dah tengok Tok Wah ni dulu macam tu. Kita ayah mak ayah dia pun macam tu. Jadi dia dah hidup dengan suasana tu daripada kecil. Celak-celak mata daripada lahir tu. Tak ada orang. Dah sibuk dah. Dah sibuk dah. Dan memang anak sulung saya pun lahir waktu PRU 2018. Bertanding. Bertanding jadi calon rumah tanpa. Calon rumah tanpa. Memang masa tu memang dia dah itulah suasana dunia dia. Jadi bukan satu benda yang barulah untuk kami keluarga ni bercerita tentang kesibukan-kesibukan. Jadi sebab tu ketika nak memilih isteri tu di situ dah kita dah mula Kita kena ambil kriteria letak niat. Dan memang itulah yang saya niatkan. Memilih pasangan. Ini dah masuk tajuk baru. Kita nak pergi juga tak? Kita nak pergi juga. Takkan Ya, anak-anak ni macam apa? dia tak pernah membandingkan. Pernah. Soalan tu daripada soalan ayah. Anak saya selalu sebut contoh ni nak menjawab soalan tadi ni. Anak saya ni dapat IPKK dapat A. Jadi Ni soalan. ini yang nombor 4. Nombor 4. Sekarang. Yang lain-lain pun kakak-kakak abang dia pun semua dapat peperiksaan yang agak baiklah, alhamdulillah. Saya nak buat contoh dia ni. Saya tanya dia nak hadiah apa? Abang ni dapat hadiah. Semua minta hadiah. Nak kasut bola, kasut bola. Ni nak minta ni basikal lah ni. Kita pergilah, kita beli, kita bagi lah. Tak apalah, kita tak kira sangat lah duit RM1 tu, kita tak ada duit pun kita cari. Yang nombor 4 ni nak hadiah apa? Dia kata basikal tak nak, ni tak nak, tu tak nak. Dia nak hadiah baba cuti sebulan. Tak cuti. Duduk di rumah ni sebulan. Duduk dengan dia sebulan. Material tak? Masa. Basikal apa semua. Dekat punya sebab Tahu yang. Mat. Jadi kita pun mendengar dia punya permintaan hadiah tu susah. Nak beli di kedai tak ada jual. Tak ada jual tak? Cari duit banyak mana pun tak boleh dapat. Hadiah yang dia minta dia sebulan tu tak dapat. Dengar.
Allah. Saya kata, susah lah nak bagi hadiah ni. Tak apalah, kalau tak boleh, tak apalah, tak payah. Dia cakap, Dia baru bangun. Masuk bilik lah. laki tak? Perempuan. 11 tahun. UPKK. Darjah 6 lah. Fikir darjah 5, masa Ya. tu dia darjah 6. 12 tahun. Allah. 2 tahun dah fikir. 12 tahun. Ah. Saya pun termenung lah masa tu seorang diri kan. Beberapa tempoh. Tertampal. Apa mesej yang dia nak bagi? Mesej nak bagi. Ini masa jadi ahli parlimen Alustar ni. Iyalah. Oh, ya, Ni cerita 3 tahun lepas. Mula-mula jadi ahli parlimen. Saya pun jumpa balik lepas tu. Dah agak Tenang. 2-3 jam dah berlalu. Saya kata sebulan tak boleh. Nihat. Nama dia Nihat. Dia pun kata tak apalah, kalau sebulan tak boleh, seminggu. Dia bagi diskaun tau. Diskaun 3 minggu kan. Seminggu boleh, seminggu. Saya pun buka handphone tengok jadual diary tu. Nego. Tak ada yang seminggu ni. Jaga benar. Tak ada yang seminggu ni, tak ada yang seminggu ni. Macam mana nak buat ni? Saya kata tak boleh lah seminggu ni. Bapak tak boleh seminggu ni. Lama sangat. Dia pun duduk diam. Tengah makan tu, habis makan. Basuh tangan apa semua. Minum pula. Tak apalah kalau bapak tak boleh seminggu, 3 hari. 3 hari boleh. Anak tu kan jawab boleh. Tak tengok lagi. Tak tengok lagi jadual ni. 3 hari boleh. Sebelum tu dia tanya sebab apa tak boleh sebulan, sebab apa. Kita jawab. Tak boleh bapa. Kerja bapa banyak. Takkan bapa tak boleh tengok kat rumah, anak-anak semua kan. Takkan tak boleh ni. Dia duduk soal Dia tahu soal balik. jadi aku ni gagal kan jadi ayah. Aku ni gagal kan jadi ketua keluarga ni kan. Sebelum tu lah. Tapi lepas pada dia bagi sampai 3 hari tu. Okey, setuju. Saya terus cari dalam diary tu. Mana tarikh yang okey. Saya pun terus lock jadual tu. Terus kontak tempat yang kita nak pergi bercuti tu. Ada kosong. Book terus. 3 hari. Bayar tu. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Supaya kalau program lain masuk pun, aku tak ada duit. tak ada duit. Aku bayar duit dah. Ya. Kita nak berjanji diri kita ni. Nak Ya. Commit. Commitment. Tu lah. Jadi, tapi 3 hari tu, weekdays. Bukan weekend. Weekend tak boleh. Jadi, dia dan keluarga anak-anak lain pun terpaksa volunteer Kena sekolah. cuti kah? Terpaksa volunteer sekolah lah 3 hari tu. Hari ni check in. Esok, lusa check out. Hari satu schedule biar terjun lah sungai. Jadi bila hari nak pergi tu, seronok lah. Ya. Dah sampai tempat tu. Okay, masa sampai di situ tu, waktu cuti tu kita semua letak tepi. Ya. Phone apa semua letak tepi. Dan memang saya pilih tempat tu, tempat yang tak ada line. Itu cara paling selamat. Kalau ada line, kita dah terganggu lagi kan. Kerja-kerja lain kan. Masuk Facebook lah, TikTok lah, WhatsApp lah. Tak tepi. Kalau orang call apa tu, sorry lah tu, tak ada line lah. Jadi lapang kalau tak lah. Kita pun boleh rehat. Lepas tu, okey lah, dia terima lah itu hadiah dia. Dan dia tak minta benda lain. Begitu juga anak yang kelima ni. Anak saya tak tahu UPKK. Anak yang kelima pun dapat UPKK. Dia tak minta benda lain. Basikal, semua kasut roda, semua tak minta. Dia minta. Dia kata kalau hari tu cuti 3 hari, kali ni nak minta lagi mudah. Main bowling. Semua keluarga kita main bowling bersama. Masya Allah. Main bowling. Tapi syaratnya semua kena ada. Semua kena ada. Asrama semua kena balik. balik. Baba pun tak boleh pergi mana. Mama pun kena ada sekali. Mudah sikit lah nak tunai. Cuma masa tu kena cari. Jadi daripada tarikh dia minta hadiah tu, 6 bulan baru boleh main bowling. Pasal nak tunggu ni asrama tu. Bukan senang kan. Kosong. Asrama hanya boleh balik Asrama weekend je. Nak ni weekdays tak boleh lah. Pasal ada sekolah menengah. Tu nak weekend Sat. nak weekend dia dengan weekend kita pula. Lain Jadi akhir kali baru jumpa setelah 6 bulan. Tapi sabar benar nanti. Sabar dia hari-hari tanya. Bila kita nak main bowling? Bila tak nak main bowling? Bila nak main bowling? Itu main yang bowling. Main bowling sampai pukul berapa? 4 jam, 3 jam main banyak bowling. game lah. Banyak game lah. Main puas-puas. Main puas-puas. Allah. Tu contoh-contoh momen nak menjawab macam mana anak tu berdepan dengan situasi. Dia ada perasaan. Ialah manusia kan.
Dia ada perasaan, dia ada protes dia ada persoalan-soalan yang kita suka nak jawab. Sebab bukan kita tak boleh jawab, kita boleh jawab. Cuma jawapan kita tu tak sesuai dengan pemikiran dia. Sebab umur tu dia tak boleh nak proses lagi laras bahasa yang kita nak cakap yang sebenar ni. Jadi kita kena turunkan laras bahasa itu dan kita kena tunjuk dengan perbuatan. Sebenarnya kita masih, dia tu masih adalah hati kita. Dia akan sentiasa adalah hati kita sebagai anak. Dia takkan hilang pada hati kita sampai kiamat lah. Sampai bila-bila pun. Tapi macam mana cara kita nak sampaikan mesej tu pada dia? Itu cerita pasal anak. Soalan seterusnya, saya tanya diri saya sendiri. Macam mana pula cara uruskan pasangan? Saya boleh tanya tak? Kita berhenti rehat dulu. Jangan lupa tap skrin. Bateri okey? Ada air. Ya. Kalau ada soalan-soalan dekat live kau semua nak layan boleh. Layan tengok komen-komen. Wah, tak interact dengan. Phone dah habis bateri ke? Habis. Habis bateri. Tinggal satu lagi. Panjang sesi ni menarik. Tu. Menarik. Tu banyak lah. Tak, biar. Berapa view dah? Tu dah. Dia panjang sangat biasa. Ya, biasalah tu. Tapi boleh edit kat ni video-video tu. Bagi air kat YT dulu. Terima kasih. Pun interview tanya soalan macam-macam. Tak payah, tak bagi. Ya. Oh, sempat 1K dia. Okay. Ni akaun siapa? Fikran. Keren. Oh. Tadi Pak So 32 tu 1000 lebih lah. Okey, kita kembali ke siaran. Pasangan lah. Isteri lah kan. Ya. Dalam hidup kita sebagai seorang yang sibuk macam ni, YB, pemimpin, ialah ITV, apa semua, jemaah. Orang yang paling penting dalam hidup kita ialah isteri. Isteri. Dia tulang belakang, tulang rusuk, tulang macam-macam. Tulang. Mantap. Isteri kita ni adalah orang yang melengkapkan hidup kita. Dia tempat memberi pandangan, dia tempat menegur kita, dia tempat mendengar luahan kita. Dan dia tempat untuk menampung kekurangan kita. Kita pula ada kekurangan, dia tampung, dia pun ada kekurangan, kita tampung. Jadi kita kena ada masa untuk pasangan, untuk isteri. Setiap hari. Bukan seminggu sekali. Setiap hari. Sebab bila kita duduk jauh, macam saya duduk jauh, yang menguruskan rumah tangga ni lah isteri. Dia ayah, dia ibu, dia mak, dia tukang gaji, dia suri rumah, semua dia. Sibuk dia ni. Kita duduk sini ni ada waktu rehat juga sikit, ada waktu sibuk. Tak sama lah. Tapi dia ni mengambil alih tugas kita. Dia sekurang-kurangnya dia nak ada satu masa, dia nak cerita kat kita apa yang berlaku hari tu. Jadi dalam sehari tu walaupun duduk berjauhan, call lah. WhatsApp ada macam-macam teknologi canggih. Kalau saya buat video call. Walaupun sekejap. Ataupun kalau tak sempat video call, teks. Dia tahu kita sibuk, kita ada meeting ke apa semua, dia tanya khabar saja. Kita pun tanya khabar dia, nak tidur ke apa sebagainya. Jadi video call. Call. Dia akan ceritakan apa yang berlaku hari tu. Tadi hantar anak sekolah ni, begini ni. Pergi beli lauk lah apa semua ni, rumah gini. Habis. Dia boleh cerita kat kita tu satu kepuasan lah. Waktu dia tengah cakap dengan kita tu, kita letak tepi semua benda lain. Begitu juga kalau kita jumpa berdepan, face to face, phone letak tepi. Kesilapan yang dibuat oleh pasangan-pasangan sekarang ni ialah dia waktu dia communicate dengan pasangan dia letak phone, dia tengok phone juga. Dia reply WhatsApp sambil stay dia duduk cakap. Jadi dia tak bagi perhatian sepenuhnya. Sedangkan benda yang isteri kita nak cakap ni penting. Sangat penting bagi dia. Dan kita kena tunjuk dia penting juga untuk kita. So letak tepi. Dia cakap,
Kita bagilah feedback, jangan dengar bodoh gitu ya. Abang dengar ni, dengar. Cakap apa tadi? Ni abang dong cakap tak tuli ni. Ya, dia jadi panjang cerita. Ini panjang cerita lain, buka cerita lain pula. Ya. Kita pun okey. Macam tu bagi feedback. Macam tu. Macam tu. Loh. Simple saja kita punya respon reaksi tu. Kalau dia nampak macam nak minta kita bagi pandangan, kita bagi pandangan. Dia nampak macam kita nak bagi satu pujian, kita puji, tak payah kedekut lah puji ni. Wih, hebat lah, terbaik lah ni. Puji ikhlas ke tak tu? Ikhlas lah. Ikhlas ni, takkan gini. Masih, kan. Dia akan ingat benda ni sampai mati. Itu benda yang lebih mahal daripada segala benda isi dunia yang ada. Ialah kita memberikan sepenuhnya tumpuan perasaan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Sebab dia sanggup korbankan perasaan dia dan apa yang dia nak. Dia korbankan untuk jaga keluarga kita ni waktu kita tak ada. Ya. Jadi kita balas balik pengorbanan itu dengan kita berikan sepenuhnya apa yang dia perlukan pada waktu itu. Saya buat benda tu setiap hari. Setiap hari lah. Setiap hari. Tak tinggal lah. Adalah hari-hari yang tak sempat video call tu kita Mesej je. Supaya kita tahu dia ingat kita ingat dia. Hati kita tu masih bersama. Dekat, jauh di mata, dekat dia. Dekat dia. Dan bahkan saya ni online 24 jam share location tu. Find My tu dekat Apple tu kan. Betul. So kita anak-anak semua kita benda dari teknologi kita pakai lah. Jadi dia tahu kita duduk kat mana, kita pun tahu dia pergi mana, atas jalan pergi sekolah ambil anak. Dia pun tahu kita pergi Parlimen je. Kita duduk follow benda tu. Ya. Dia tanya, abang duduk Parlimen lagi ke tu? Hari ni agak-agak habis berpasang ke apa? Ni panjang sikit bahan ni. Tajuk ni gini. Mungkin malam sikit bawa balik. Okey. Simple je. Kita dengan kawan kita boleh gelak-gelak sama-sama. Takkan dengan isteri dengan pasangan tak boleh. Kita dengan kawan kita boleh share makan sekali, gelak, cerita kisah-kisah dulu, melawak. Takkan dengan pasangan tak boleh. Pasangan kita itulah kawan kita. Yang sanggup terima semua kelemahan kita. Kawan-kawan kita ni dia hanya berkawan kita waktu kita elok. Waktu kita tak elok, waktu kita sedih, waktu kita lemah, dia tinggal kita. Tak semua kawan yang boleh terima kita waktu kita kurang. Tapi pasangan yang akan terima kita walaupun dalam kita kurang. Sebab dia pasangan. Aku terima nikah itu kerana aku terima semua kekurangan kamu dan kamu terima semua kekurangan aku. Jadi kusur rumah tangga. Bisa bawa anak seorang. Cuma persoalan daripada orang bujang. Anak seorang mencabar cara seorang, anak dua cabar cara dua. Masing-masing ada cabaran yang berbeza lah. Ada soalan lagi? Sila. Menarik. Tajuk family ni menarik. Dia tadi maksudnya bila Wabi sebut tu kita dah ada pasangan. So yang bujang-bujang kadang-kadang terlintas lah kita macam kita nak juga orang yang hebat untuk isteri kita. Tapi last kali bila kita sibuk dia kena salah seorang tu yang tu kata kita. So macam mana nak bagi salah dia? Babi nampak ke salah dia? Ada Bujang ni. Tu antara dilema sekarang lah. Okey. Apa niat kita? Aku kahwin ni untuk apa? Aku beristeri pula aku bersuami ni untuk apa? Nombor satu niatlah untuk perkahwinan ni menjadi asbab untuk meneruskan istiqamah aku dengan kerja jamaah. Niat macam tu. Siapa aktif, siapa tak aktif tu akan datang kemudian. Bukan kita nak tentukan siapa aktif, siapa tak aktif. Aktif tak aktif ni bergantung kepada beban tugas tanggungjawab. Siapa kita nak tentukan beban tugas tanggungjawab tu? Jamaah yang buat keputusan. Jadi kita hanya susun niat nombor satu untuk meneruskan kelangsungan istiqamah dengan jamaah. Satu. Yang kedua, supaya perkahwinan ni membantu kita ni untuk terus istiqamah tu. Okey. Aktif tak aktif ni definisi dia sangat subjektif. Kalaulah kita yang aktif, isteri kita ni maksudnya tak adalah jawatan penting sangat. Bila tak ada jawatan penting, dia taklah aktif sangat, taklah sibuk sangat. Isteri kita sereka baju kita. Kita nak pergi mesyuarat,
Dia sedekah baju tu kerja jemaah. Dia masak kat kita. Bagi kita kenyang sebelum kita pergi program cuci operasi banjir semua. Ya. Dia masak tu dia jemaah. Hmm. Bahkan dia dapat 2 pahala. Satu pahala dia bersiap untuk kita, yang kedua pahala kita pergi tu pun dia dapat sekali pasal dia tak boleh pergi. Kerana dia jaga rumah kita. Jadi kesilapan kita lah meletakkan aktif kepada isteri, kepada pasangan ni. Aktif ni maksud hang kena pegang jawatan, hang kena keluar, hang kena pergi mesyuarat, hang kena pergi surat. Tak betul definisi tu. Membantu pasangan untuk terus terlibat dengan jemaah secara aktif, itu juga kerja jemaah. Tapi kalau dua-dua boleh pergi, lagi bagus lah. Bonus lah. Oh, dia bersiap kat kita baju, kita dia ayam baju dia ayam sendiri. kalau kadang-kadang kita tolong lah dia. Sekali kalau kita tak sibuk kan, kita ayam tudung ni apa semua. Gini-gini kita bersiap. Dia buat makanan, dia packing. Awal bulan terpawai sebab nak kena keluar pergi program pukul 8 pagi. Jadi dia bersiap-siap. Anak-anak kat rumah lagi tu nak tinggal, nak siap lauk, nak masak. Nak balik petang. Jadi dia bersiap lauk untuk tengah hari, untuk petang. Dia dah bersiap sekali semua tu. Kita bangun pukul 6 pagi, dia bangun pukul 4 pagi lagi. Jadi dia bersiap semua tu pahala dia. Kita tak ada pahala lagi. Pahala kita hanya start bila kita keluar daripada rumah tu. Lepas tu kita sekali dengan dia keluar pergi program. Balik. Tu kalau dapat tu lebih baik lah. Dan isteri saya, waktu saya tak ada di sini, apa-apa hal urusan rakyat di Alustar tu, ziarah sakit demam, dia pergi ganti tengok. Jadi YB. Dia jadi isteri YB. Ya. Rumah lagi. Jadi YB lagi. Jadi YB. Lagi YB tu ada YB. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita kena susun aulawiyat. Keutamaan ni semua berbeza. Kita 4 orang, aulawiyat kita tak sama. Jadi kita tak boleh hukum orang ni, oh demo tak payah demo kena aulawiyat sini ni tak serupa demo kahwin. Ada anak. Kalau dah isteri keluar, kita pun keluar. Anak rumah siapa nak urus? Sekali kita balik rumah, anak berselerak dulu kat atas tiang traffic light. Anak IT mengenang pempuh penuh. Pempuh 2 hari dah tak salin. Jadi keutamaan untuk urus anak ni lah mak ayah. Bukan orang jemaah yang lain. Kita lah kena urus dulu. Minta maaf isteri tak boleh datang pasal dia kena urus anak kat rumah. Kalau ya waktu tu. Bila anak dah membesar sikit semua, isteri aktif balik. So dia ada on off tu. Waktu isteri kita sakit pula kat rumah, kita kena uruskan isteri lah. Waktu isteri tengah sakit, apatah lagi sakit nak bersalin, tengah sarak 9 bulan, sakit perut ni, kita dah keluar pergi jauh-jauh program semua. Kita tak pergi program. Kalau kita tak pergi program tu jalan. Ada orang lain boleh urus. Isteri kat rumah kalau kita tak urus, siapa nak urus? Itulah aulawiyat. Ni lah kena faham aulawiyat ni. Maka dia tak timbul lah siapa aktif, siapa tak aktif. Memang dia akan berlaku siapa aktif, siapa tak aktif sebab benda tu benda yang bersifat murunah. Dia berubah-ubah. Dia subjektif. Dia fleksibel. Dia bukan benda yang sawabik. Yang sawabik adalah istiqamah. Yang penting istiqamah walaupun ada rumah. Ada. Itu yang ada pasangan. Ada juga situasi yang mak ayah tak bagi. Memahamkan ibu ayah tentang perjuangan sebahagian daripada tugas perjuangan. Pernah kena soalan mak ayah kat rumah. Yang saya duduk tak ada meeting lah. Lepas tu kan jangan balik. Bila balik ni saya ada meeting. Balik rumah. Balik ni masa ada mesyuarat ni. Kata mesyuarat tak ada balik. Anak kena ayat tu. Ya kita pun dengan mak ayah pun kena jagalah hubungan pasal kita nak. Jadi balik rumah tu jangan balik dengan kosong, bawa balik lah apa-apa yang dia suka. Sekali-sekala kita bawa dia keluar pergi mana-mana. Apa yang dia nak, hajat dia tu kita tunaikan. Dia faham kita sibuk. Tapi kita cuba tunaikan hajat. Waktu kita sibuk, mak ayah akan lebih rasa terharu dan dihargai. Cuba buat. InsyaAllah boleh. Saya sampai hari ni apa-apa benda besar berlaku dalam hidup seharian, call. Kadang berlaku dalam seminggu tu call sekali. Abah telefon, kadang saya telefon abah. Telefon, ada apa? Tak ada apa saja. Duduk minum kopi ni macam mana Johor, lagu mana? Pergi tengok di Johor tu macam mana? Nak sembang lah. Johor gini. Itulah. Habis dalam 15 minit, kadang agak lama sikit, setengah jam. Tak apalah, nanti apa-apa bagi tahu lah. Okey. Itu je.
teknologi banyak manfaat teknologi tu. Yang penting kita tunjuk kita ada masa dengan dia. Kita bagi perhatian pada dia walaupun kita sibuk. Al-wajibat aktsaru minal awqat, memanglah tugas tanggungjawab tu lebih banyak daripada masa yang ada. Tapi ada orang yang lebih sibuk daripada kita tapi banyak je masa. Ya. Cik lagi sibuk. Tapi banyak je masa menulis. Banyak je masa membaca, banyak je masa buat buku. Masa sama 24 jam. Aku 24 jam, dia 24 jam. Dia pakai jam tu, aku pakai jam tu juga. Laptop menaik guna laptop. Kita pun laptop ABCD, dia pun ABCD juga. Tapi ayah cik boleh menulis banyak. Kenapa kita tak boleh menulis? Ayah cik boleh pula balik daripada mesyuarat, daripada KL balik Rusila sampai pagi. Kenapa aku tak boleh nak pergi mesyuarat jauh-jauh letih-letih? Masa dia lebih diberkati daripada masa kita. Berkat tu yang berbeza masing-masing. Dia kena landing tu. Dia kena landing tu. Kalau untuk landing Okay. Untuk Syailan Nazar tak jumpa lagi. Tu lah. dalam PAS. Sebab dia lebih kepada peribadi kan topik kita ni. Okay. Figure yang menjadi tokoh pada ustaz dari sudut kemampuan dia untuk imbang dia punya tanggungjawab dalam jemaah dengan keluarga, dan Ustaz Rasul dia ni dia jadi satu idola, role model pada saya. Yalah, kalau nombor satu lah cik lah. Nombor satu dalam PAS Daripada kisah-kisah yang rare. Nombor dua ayah saya sendiri. Kenapa ayah saya tak nombor satu? Sebab ayah saya dah tak aktif dengan PAS sekarang ni. Jadi soalan yang tadi tentang orang yang masih dalam PAS ni adalah cik. Sebab cik ni saya diberitahu dan oleh anak dia, oleh menantu dia, Ustaz Kemal Kamarudin, menantu dia. Selama. Di Selangor Adun Selangor. Cik ni akan ada satu masa dia akan pergi ke Kenyir. Masuk tasik Kenyir, memancing. Hobi dia. Dia akan tunaikan hobi dia tu. Cuma sekarang ni agak terbatas sebab kesihatan. Jadi tak pergerakan. Kalau sebelum-sebelum ni cik akan pergi Kenyir memancing. 1 malam, 2 malam. Masuk dalam tempat tak ada lain lah. Bukan takat lain telefon, lain jalan raya pun tak ada. Jalan raya tak ada air. Masuk air. Dan kata Ustaz Kemal ni, dia pernah ikut ayah cik masuk memancing ni. Sampai dalam tu lewat malam lah. Ayah cik dia buka laptop. Naik. Orang lain memancing, ayah cik pun memancing juga. Dia pun naik juga. Orang lain tidur dah, ayah cik tak tidur lagi. Pagi esok ayah cik yang kejut orang tu bangun subuh. Allah. Dia tak tidur lagi. Ya. Patutnya Anak bergila lah yang tidur dulu, yang kejut dulu, yang kejut orang semua kan. Ya. Ni dia tak tidur lagi, pagi esok dia yang bangun kejut orang yang tidur dulu tu. Dia tidur lah, dia bangun. Ya. Soalannya bila dia tidur. Satu, yang keduanya bila 3 hari dulu kat Tasik Kenyir tu, keluar pada Tasik Kenyir tu, dia dah siapkan satu manuskrip buku. Buku bukan artikel, buku. Dia serah dekat Ustaz Abdul Malik, Ustaz Akbar dengan Wabi Syahir. Ni siap lah. Lepas tu semak lah. Semak sampai dah jadi buku. Jadi dia balik pada Kenyir. Ayah cik buat balik ikan. Buat balik buku. Dan bila sampai di rumah, dia akan beritahu anak-anak, jom mari makan ikan banyak. Anak-anak pun mari balik lah. Family, keluarga lain balik. Anak cucu makan ikan. Ikan bakar, ikan apa. Ustaz Khalil beritahu benda tu. Kadang-kadang pernah. Masa Ustaz Khalil jadi ketua pemuda, saya jadi SU. Ustaz Khalil, tengah kita dah susun ni, Ustaz Khalil nak kena balik sila ya cik pagi tu. Ada benda Ustaz, ada mesyuarat penting. Cik panggil makan-makan. Bukan mesyuarat pun. Balik panggil makan-makan. Dah apa? Gini tu program tu hantar pergi lah. Hantar wakil lah. Anak pergi balik sila sana, nak pergi semula program tu. Dia balik ayah cik buat makan-makan panggil. Pernah ayah cik buat family day. Dia bercuti di Aceh. Family dia saja sebiji 40 orang. Allah. Kebetulannya waktu sampai di airport Aceh tu, saya pun sampai juga di airport Aceh tu untuk program student. Waktu tu ayah cik pun sampai dengan family sekali. Kebetulan hari yang sama, waktu yang sama. Siapa-siapa tengok penuh ayah cik dah dengan family, dengan anak cucu. Ayah cik, hari cuti bawa anak cucu-cucu kata. Tapi ayah cik tak cuti pun di Aceh tu.
Lepas anak-anak cucu naik bas, cik pergi ke satu ruang dekat satu tempat tu, satu kedai ke apa ke hotel ke, berjumpa dengan pemimpin gerakan Islam Aceh. Sambil-sambil Dia dah tunggu 5-7 orang lah. Anak pun lalu, kebetulan jugalah menginap di hotel sama. Benda tu memang tak rancak. Memang tak rancak. Lalu di hotel ni, sebab kat airport jumpa kat cik pergi, kita pun kata mari ambil pergi airport jumpa hotel sama. Jumpa sini lah. Hantar duduk sini cik bilik ni. Dah mari lah sekali. Ni jumpa ni. Cik peluk ni nama orang ni. Ni setiausaha pemuda pusat ni. Gini. Anak saya jadi tua muda. Balik gini. Kenapa? Alamak. Macam nak masuk dalam jadi kena masuk pertemuan. Habis tu, barulah lepas tu cik program dia dengan family lah. Jadi program dia sulam lah. Ya. Jadi ayah cik ni ada masa dengan family. Dia reserve dan benda tu memang dijadualkan dalam sebulan atau dalam beberapa tempoh ada jadual dengan keluarga. Dan kita pun pemuda PAS pusat pun kita buat hari Isnin minggu kedua adalah hari bersama keluarga. Ketetapan. Sebenarnya tak boleh ada program-program lain pada hari Isnin minggu kedua tu. Kenapa hari Isnin? Sebab hari tu senang lah. Iyalah. Hari weekend ni penuh program. Ya. So mesti duduk di rumah. Program ni ialah duduk kat rumah. Ataupun duduk dengan family. Nak pergi main bowling ke, nak pergi makan ke, nak buat apa ke, duduk saja di rumah pun duduk lah. Itu ketetapan kita. Ada program layan keluarga. Itulah program dia. Boleh datang mesyuarat bersama. Tak boleh ada program. Apa program? Program keluarga tu. Ya. Kalau kita tak buat macam tu, orang lain tak boleh tolonglah kita. Kita saja yang boleh tolong buat benda tu untuk kita. Ketetapan. Keluarga juga adalah program. Menguruskan keluarga tu adalah juga sebagai daripada tanggungjawab jemaah. Sebenarnya. Jadi terjawab lah, imbang, tak imbang lah, aktif, tak aktif dah, duduk situ sebenarnya. Cara kita memberi definisi kepada perkara tersebut. Individu kita tadi lah ayah lah. Ayah saya ni pun memang, waktu dia sibuk-sibuk pun dia ada masa dengan family. Dia buat gasing sendiri untuk anak-anak main. Gasing daripada kayu, pokok, kayu ranting tu. Dia takik lah. Kalau dia takik dengan parang tu. Sampai jadi gasing, buah paku tu. Main. Dia orang kampung. Ini dia ada masa. Sebelum ni pun dia sibuk dengan jadual dia sebagai imam lah. Besar Masjid Negara. Ada masa bawa anak-anak. Petang-petang dia balik pada pejabat. Main badminton kami gantung net. Main badminton depan rumah. Siapa boleh lawan Abah kalah kira hebat awal tu. Biasa siapa nak? Dia kadang dia bagi kita menang. Ada juga. Kalau tidak nanti kita nak main kedua ketiga tak semangat. Abah menang. Abah yang menang memang lah menang. Abah ni mana Abah dah dewasa kan. Itu semua skill taktik seorang ayah lah. Itu episod lah ya. Saya nak tanya Ustaz. Ni yang saya nampak lah. Saya dua soalan lah. Saya bagi dua tu Boleh. Sambil Ustaz ni. Yang pertama, Ustaz di Parlimen. Kami datang. Sebab saya dah ada pengalaman dengan WB lain lah. Ada di Parlimen lain. Secara dengan Parlimen, attach dengan Parlimen sendiri dan termasuk dengan pelawat pegawai Parlimen. Dua-dua saya dah rasa. Dengan Ustaz sendiri yang bawa kami, yang pergi ke tempat-tempat ni, Ustaz sendiri, bukan pegawai Ustaz, bukan orang luar. Jadi saya tanya, kenapa Ustaz sanggup bawa kami sendiri? Kalau ada Parlimen lain, dia sebab pegawai. Dia sebab kenapa Ustaz bawa kami sendiri, dah Ustaz terang kami sendiri, dah Ustaz melawak kami sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ni Ustaz, kami ni anak muda lah. Ni yang baru seorang berkahwin. Tak kahwin lagi. Boleh saya jawab situ-situ? Boleh. Boleh. Saya nak tu. Yang tu reserve lah salah. Kenapa saya sendiri? Sebab saya suka buat benda tu. Saya willing. Saya suka buat benda tu. Saya suka buat lah. Saya tak rasa tu satu benda yang membebankan. Benda tu menyeronokkan. Ustaz sibuk? Tak sibuk pun. Kita uruslah kesibukan tu. Sebab saya bawa ni. Sebab saya pernah duduk di tempat ni dulu. Bila kita dapat maklumat tu daripada orang, kita harap orang ni. Tiba-tiba orang ni yang datang. Tak apalah, okeylah. Harap YB betul nafas sambut. Alamak, nafas. Tapi okey dah. Nafas okey. Okey lah. Saya baik pandai cover. Jadi kita, sebab dalam seumur hidup kita,
Inilah saja momen yang ada. Dalam seumur hidup antum semua yang datang berpraktikal, inilah momen yang tak berulang dah dalam waktu-waktu yang akan datang. Kalau berulang mungkin dalam bentuk yang lain lah. Jadi kita nak menghargai lah orang punya hajat tu. Sebab kita tunaikan hajat orang, Allah akan tunaikan hajat kita. Yang tu yang diajar oleh almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Jadi kita tunaikanlah hajat orang tu sehabis baik lah. Walaupun waktu tu kita susah, kita terbeban, kita letih. Tapi kita tunaikan hajat orang. Allah akan bantu tunaikan hajat kita pada waktu-waktu lain. Jadi kita tengok sebenarnya kadang-kadang tu, aku buat semua ni, tak ada masalah apa pun. Dulu kita pernah tunaikan hajat orang. Orang tu doa kat kita. Allah perhati benda tu. Dia hantar bantuan-bantuan orang menurunkan, mempermudahkan urusan-urusan tu. Pertolongan-pertolongan itu kita tak tahu sebab kita mempermudahkan hajat orang. Apatah lagi pula kalau orang yang berhajat tu orang yang mungkin kita tak kenal. Orang yang mungkin dia tak cerita pun kesusahannya, tapi dia sangat susah waktu tu. Dia berhajat. Jadi saya letak yang tu lah dalam diri saya benda tu. Nombor satu. Nombor dua lah sebenarnya saya menikmati keseronokan ni. Macam saya sebut tadi lah. Saya suka menjadi turis guide di parlimen ni. Tapi secara jujurnya memang tak ada asal ahli parlimen yang saya tak tahulah orang lain kan. Saya tak pernah pergi tengok lah. Buat lah. Saya tak pernah tanya. Tapi saya menikmati benda tu. Saya seronok. Sebab saya buat benda tu daripada dulu lagi. Saya seronok lah. Supaya mereka dapat maklumat ni daripada first hand. First hand maklumat. Dan mungkin ahli parlimen lain ni itulah masing-masing orang tak sama lah kan. Masing-masing orang. Nombor tiga ialah kerana saya berpandangan lagi banyak saya bercerita, tunjukkan sendiri semua maklumat ni. Saya pun lebih banyak menanjamkan memori ingatan saya, menambah ilmu-ilmu saya tentang sesuatu benda tu. Sebab bila kita ajar orang, ilmu kita akan bertambah. Dan kita akan lebih ingat benda tu. Bil apa dia, bacaan pertama, bacaan kedua, ketiga tu apa dia. Yalah kita sebagai ahli parlimen kena faham lah semua tu sebab kita nak lalu semua benda tu. Jadi itu tak sikit pun merugikan ilmu-ilmu yang ada tu, bahkan kita share pula dengan orang. Saya tak rasa tu satu bebanan pun. Walaupun semalam tu petang pun jumpa nasi. Kita semua berkorban waktu makan nasi tengah hari untuk orang lain tak apalah. Bila nak makan. Tapi saya boleh stop dulu kita makan tu. Tapi best lah. Enjoy lah. Benda tu kita minat. Bila kita minat ni kita buat, kita tak ingat lah makan. Kita obses dengan benda tu kan. Begitu juga dengan dunia fotografi, dunia media. Saya minat. Saya pernah ada kamera balik rumah kampung, tak kasi. Gambar kumbang, gambar bunga sekitar rumah tu. Afnan tu kalau dah dapat kamera dia tak makan nasi dah. Bateri boleh makan. Mak kenal lah. Sungguh lah. Itulah 3 jawapan. Soalan kedua, Ustaz. Kami ni anak muda. Dia masih sedang mempelajari. Sepasang mempelajari dunia politik dan selok-belok tentang PAS. Yang namanya saya nak tanya, macam mana kita dalam PAS ni ada benda yang tak suka, ada benda yang sekena dengan selera kita. Ada kadang-kadang keputusan daripada orang atas ataupun buatan daripada orang atas yang tak ngam kita. Dia rasa benda tu tak satu. Macam mana kita nak accept dan kita berlapang dada dengan benda tu. Dan macam mana kita nak diri kita ni berjurusan. Kita pergi order makanan kat kedai pun, kedai tak masak sama apa kita nak. Yang boleh masak sama apa kita nak ni mak kita. Tu pun hari waktu barang tu ada kat rumah cukup. Ada juga hari yang mak kita masak. Yang ni lah. Kan? Kalau makanan yang mudah tu pun tak sama dengan apa kita nak. Apatah lagi benda yang besar-besar yang lain. Jadi kita kena terima hakikat dalam dunia ni Allah Ta'ala buat. Semua tak sama. Berbeza-beza. Sama-sama Melayu pun lain lah. Kulit lain. Rambut lain. Semua lain lah. Itu sama-sama Melayu kan.
Bahasa Melayu tu sama-sama dialek Melayu tu lain. Kat Kelantan, Terengganu. Terengganu dia makan. Yang orang Penang pula dia buang ruji tu. Anak Bima nak bikin cin. Makan apa? Makan daging. Bila ada G tu dia buat. G tu dia bagi kat Gen Terengganu. Orang Kedah lain. Kedah, Penang, Perlis ni utara semua tapi semua lain-lain. Betul. Dia Penang kan. Penang orang Bima ni atas dia komen tengok jalan macam tu. Hantar nak masuk tu dia macam ni je lah. Pusing dia penuh kepala aku kau malah biar pening lah tengok Penang ni nak masuk parlimen tak tahu lah. Makanya si kau nak buat tarutan tu Penang. Giling kepala apa semua cukup lah. Kedah tadi kopi parlimen tu dia jalan jam teruk bang. Kalau nak masuk parlimen kena piawai. Kalau pergi lewat jalan jam teruk. Piawai tu dia relax sikit lah. Di Kedah tu dia relax itu. Bini tadi dia ni kala sikit. Dah lanjut. Dia style tu lengok-lengok. Tu Penang. Kalau Perlis pula dia bunyi sayuk-sayuk tu. Tadi kalau main awal tadi ni kasui tak mana kasui tak tahu kasut. Kasut. Jangan Ustaz ni boleh tak tahu depa abang lama lah. Tak tahu jadi apa, tak tahu. Kedah tak tahu. Kalau Penang tak tahu. Tu utara pun lain-lain lah. Kedah tu sendiri pula. Kalau start lain. Baling. Sik lain pula. Gina ni. Mau mari bila? Kau mari pos sangat. Marilah duduk saat. Makan apa semua tu. Makan minum. Makan tu minum air. Makan tu minum air. Kalau orang start. Apa main sangat. Kalau apa main lah duduk minum air lu. Kalau main sangat tu sorok main. Balik tu melawak tu gurauan. Tapi gurauan tu bagi orang lain mungkin. Jangan kasar. Kelantan pula. Alah dia mari bila. Anak ni mari masa mana? Apa mari tak royak. Tidak boleh cadang-cadang anak nasi. Kat mari waktu ni kan sajalah. Adalah kepuk-kepuk leka gini lah. Dia kita beli nasi lemak 3 amak Kedah tu adalah. Orang buku tak sedap lah. Orang kita nak masak sendiri baru puas hati. Gak ni apa marisah tak bawa orang rumah sekali. Kelantan. Terengganu dah mana marisah kan? Marah pula. Mana marisah kan? Nak kabur mari. Kabur lah buat sikit. Gini lah. Dah tak puasa dah nak balik gila. Balik mari cepat. Balik cepat. Tak usah mari lah gini. Tu lah Terengganu pula. Jadi bahasa tu pun menunjukkan kepelbagaian. Apatah lagi manusia. Jadi kita kena terima hakikat. Tidak akan ada benda yang boleh memuaskan hati kita 100%. Di situlah adanya fungsi ataupun aplikasi beriman dengan qada dan qadar. Qadar ni maknanya benda tu memang takkan tetap. Dia akan berubah. Ketentuan Allah tu akan berubah. Ketentuan Allah, hak manusia ni lebih-lebih lagi akan berubah. Jadi kita kena terima dan redha lah. Kita nak macam ni, tapi jadi macam ni. Kadang tu kita nak macam ni, tapi jadi lebih daripada tu. Alhamdulillah. Kita nak pasangan kita yang gini. Mau kahwin nak pasangan kahwin ni gini. Pokok tak royak tu. Mau cari lah. Yang nak jawab mu tu pun semayat tu anak mana. Semayat. Nak orang semayat cukup. Mu sendiri tu pun. Wah aku nak suruh bangun subuh. Jadi jangan bebankan diri kita dengan pegangan yang menyusahkan. Itulah kepelbagaian dalam jamaah, dalam PAS, dalam kehidupan, apa lagi dalam PAS. Sebab tu dia ada sawabit dengan al-murunah kan, benda yang tetap dan benda yang berubah. Yang tetap tu pendirian, prinsip. Yang berubah ni perangai, kelaku, pendekatan. Memang akan berubah. Mutaghayyirat, sawabit mutaghayyirat. Lama nak tinggal dunia keustatan. Cik baik ada orang. Ada ustaz. Itulah. Dalam rumah nanti pun kita akan mendepankan benda tu.
Kita nak rumah kita macam ni. Kemas dia macam ni, meja dia macam ni, katil dia macam ni, TV dia macam ni. Tapi tak akan dapat. Sebab nanti bila anak-anak datang, anak-anak ni ada perangai masing-masing. Kita tahulah dulu kita pernah jadi anak. Mak ayah kita nak benda lain, tapi dapat anak-anak yang, ada anak yang boleh ikut cakap mak ayah dengan baik, ada anak yang nakal-nakal sikit. Mak ayah kita terima ya. Mak kata, hang cuci pinggan. Dia cuci pinggan, tapi mak pergi tengok balik. Ada berminyak lagi. Mak cuci balik pinggan tu sendiri dengan santai. Anak aku seorang ni betul lah. Suruh cuci pinggan, dia cuci macam tu saja. Ni tengok ni hang cuci macam mana ni, tengok ni. Ni cuci macam ni. Hang ni lah. Mak tu duk letak, cuci juga. Tak pinggan tu. Dalam rumah pun berlain, apa lagi di luar rumah kita. Itulah kepelbagaian yang kita kena terima. Tu cakap pasal manusia, kita tengok orang, binatang. Mana sama? Orang yang mengemala lembu. Nampak lembu tu semua sama. Lembu lain-lain semua. Nampak semua sama, tapi lain. Kita tengok waktu hari raya Korban. Tak sama lembu-lembu ni. Orang sembelih. Semua sembelih dia tengkok. Tapi daging lain-lain. Ni daging lembu, ni daging tak lembu. Ni daging ni orang sembelih lalat tak urung. Ni daging ni orang sembelih lalat urung. Kenapa lalat urung daging ni? Sembelihan ni tak sempurna. Ada darah yang masih dalam daging. Tak keluar habis masa memancut masa sembelih. Apa yang tentukan benda tu? Tukang sembelih. Cara kedudukan lembu. Cara urat tu dipotong. Ketajaman pisau. Jadi semua benda ni berbeza-beza. Sekian, terima kasih. Dia tengok Lembu pun tak sama, patut lagi pas. Dalam pas orang gila tak sama. Terima. Kalian tengok. Terima kekurangan. Kelebihan. Kita pun ada kekurangan. Orang akan terima kekurangan kita. Jadi bila orang boleh terima kekurangan kita, kita pun kena terima kekurangan orang. Orang yang perfectionist ni masalah hidup dia, stres. Jadi dia relax lah. Ada masa aku boleh perfect. Tak ada perfect lah. Mana ada perfect? Manusia ni tak ada sempurna. Practice make experience. Practice tak make perfect. Itu saya belajar daripada Tuan Sulhi Sharif. Training AKP juga. Okay. Dalam bila mu dapat